Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita peluang dan kelapangan untuk hadir solat maghrib secara berjemaah serta duduk di dalam majlis ilmu. Dan malam ini kita menyambung pengajian menggunakan kitab Ad-Da'u wad-Dawa ataupun nama lainnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala ad-dawa asy-syafi yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita pada bulan 7 lah, 5 Julai. 5 Julai, hari ini 29 September, hampir 3 bulan lah kan kita tidak berjumpa. Ala kulli hal, tak jadi masalah lah kita bertemu kembali dan kita menyambung pengajian. Kita berhenti pada bab di mana kita sebutkan pada pertemuan lebih kurang 3 bulan lepas ataupun 2 bulan lepas, iaitu pada meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah tidak memakbulkan, tak mustajabkan doa kaum tersebut. Kemudian kita sambung perkataan daripada Al-Umari Az-Zahid. Al-Umari Az-Zahid ni dia daripada keturunan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nama beliau ialah Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Dia keturunan Umar Al-Khattab, nama dia Abdullah ataupun diberi gelaran Al-Umari Az-Zahid. Dia kata, inna min ghaflatika an nafsika wa i'radika anillah an tara ma yusqit Allah fatatajawaza wa la ta'mura fihi wa la tanha anhu khawfan mimman la yamliku dharran wa la naf'a. Dia kata, sesungguhnya daripada kejahilan engkau ialah engkau berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan nampak Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada engkau kerana engkau telah melampaui batas. Kerana engkau berpaling pada Allah, melampaui batas, engkau tidak menyuruh kepada perkara yang ma'ruf kerana Allah dan engkau tidak melarang perbuatan yang mungkar kerana Allah, kerana kamu takut, kerana engkau takutkan dengan seseorang yang dia tidak memiliki manfaat ataupun mudarat. Jadi takutkan makhluk, takutkan manusia, kita tinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita takutkan orang yang berjawatan, orang yang berautoriti, jadi kita tak sampaikan kebenaran. Itu sebenarnya perkara yang tak betul, perkara yang tak betul. Kerana kebenaran mesti disampaikan walau dicabar oleh musuh-musuh sunnah kan, musuh-musuh sunnah. Wal-'iyadzubillah bizalik, nasallallahu al-'afiyah. Kemudian dia kata, من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوق نزعت منه الطاعة ولو أمر ولده أن بعض مواليه استخف بحقه. La sya'na, hukuman orang yang dia meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa jadi dekat dia? Kalau dia tinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar kerana takutkan makhluk akan dicabut daripada diri dia ketaatan. Maksudnya orang tak taat dekat dia, sehingga dia suruh anak dia pun kan, kalau dia suruh anak dia buat apa-apa pun, anak-anak dia dah tak ikut cakap dia. Sebab apa? Sebab dia lari daripada tanggungjawab meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ni dia sangat general lah kan, sangat umum kan konsep dia. Tetapi kalau dari konsep amar ma'ruf dan nahi munkar yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Macam Nabi SAW berkata, siapa yang nampak kemungkaran, dia boleh ubah dengan tangan dia. Tangan dia maksudnya dengan kuasa yang dia ada. Kan, kalau dia seseorang yang mempunyai restoran, kan, di restoran dia nampak orang buat maksiat. Contohnya apa? Dating, kan, bukan mahram. Bukan mahram, kan. Dia sebagai tuan kedai, dia ada kuasa untuk mencegah. Tapi dia tak cegah, kan, sebab takut orang tak main kedai dia. Dia tak takut dekat Allah, dia takut dekat makhluk yang tak boleh bagi rezeki kat dia pun, tak mempunyai manfaat, tak bagi mudarat. Itu contohlah. Dan Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya daripada hadis Qais bin Abi Hazim, dia kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ayyuhan nas, innakum tatluna hadhihi al-ayah." Wahai manusia, kamu semua baca ayat ni, ayat Al-Quran ni. "Wa innakum tad'unaha 'ala ghairi mawadhi'iha." Tapi kamu semua tak letakkan ayat ni pada tempat yang betul. Iaitu ayat surah Al-Maidah ayat 105, iaitu "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Maksudnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, hendaklah kamu semua jaga diri kamu. Kamu semua hati-hati, kamu semua jaga diri kamu. Dan orang yang cuba untuk bagi kamu sesat tidak akan memudaratkan kamu pun jika kamu mendapat petunjuk. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya manusia jika dia menampak seseorang melakukan kezaliman tapi dia tidak mencegah kezaliman tersebut, ataupun dia nampak satu kemungkaran tapi dia tidak mencegah kemungkaran tersebut, awshaka ayya'ummahum Allah bi'iqabin min 'indih, dikhawatiri Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab, Allah akan timpakan azab bagi kaum tersebut di sisi Allah, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Imam Al-Auza'i menyebutkan daripada Yahya bin Abi Kathir, daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ukhfiyat al-khati'ah lam tadur illa sahibaha, wa idza dhaharat falam tughayyir darrat al-'ammah." Maksud dia ialah, jika satu kesalahan, satu dosa itu tersembunyi, kita tak nampak, maksudnya orang tu dia buat dosa, dia buat maksiat seorang-seorang dia, tersembunyikan, dia tidak bagi mudarat melainkan pada orang yang buat dosa itu. Tapi bila telah zahirnya, telah tampaknya maksiat ataupun dosa tapi tidak diubah, tidak dicegah, maka dosa tersebut, maksiat tersebut akan bagi kesan kepada secara umum, kan? Kemudian dan Imam Ahmad menyebutkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tushiku al-qura an takhrib wa hiya 'amirah. Qila wa kayfa takhrib wa hiya 'amirah? Qala idza 'ala fujjaruha abraraha wa sada al-qabilah munafiquha. Okey, maksud kataan Umar Al-Khattab ni ialah, takut-takut satu kampung ni dia akan musnah, sedangkan kampung ini dia makmur, kan? Dia makmur. Kemudian ditanya, kenapa, macam mana kampung ini dia boleh musnah sedangkan dia makmur? Umar kata, jika orang yang jahat mengatasi orang yang baik, lebih banyak orang yang jahat pada orang yang baik, lebih banyak orang yang jahat, lebih banyak orang yang jahat menjadi pemimpin daripada orang yang baik, dan kabilah, kan, puak ataupun suku tempat tersebut dipimpin oleh orang munafik, kan, yang menyembunyikan kebencian pada Islam, zahirnya tunjuk suka Islam, sokong Islam, tapi munafik. Wal'iyadzubillah min zalik. Wa dzakara al-Auza'i, Imam Al-Auza'i menyebutkan daripada Hisam bin Atiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sayadhharu shirara ummati ala khiyariha hatta yastakhfi al-mu'min fihim kama yastakhfi al-munafiq fina al-yawm. Perkataan ni sangat menarik, mana Nabi SAW kata, akan muncul
sejahat-jahat, seburuk-buruk umat aku berbanding dengan orang-orang yang baik, sehingga orang mukmin, orang beriman kena menyorok, kena bersembunyi, seperti mana orang munafik pada zaman Nabi itu bersembunyi pada zaman itu. Orang munafik pada zaman Nabi, mereka kena menyorok, kan. Datang solat pun waktu cerah saja, waktu gelap tak main. Solat Isyak dengan subuh tak main, kena menyorok, kan. Macam itulah orang mukmin. Akan datang satu zaman orang mukmin ni terpaksa sembunyi, terpaksa takut-takut, terpaksa mengalah, terpaksa mengalah, jadi lemah, kan. Dia tengok di negara-negara Arab sudahlah, kan. Itu jelaslah, kan. Kemudian Imam Ibnu Abi Dunya menyebutkan daripada hadis Ibnu Abbas yang bertaraf marfu'. Ibnu Abbas berkata, ya'ti zamanun yadubu fihi qalbul mu'min kama yadubu al-mih fil ma'. Qila mimma dhaka ya Rasulullah? Qala mimma yara minal munkar la yastati' taghayyirah. Maksudnya ialah akan datang satu zaman hati orang mukmin ini dia akan larut. Larut macam mana tu? Seperti mana larutnya garam di dalam air. Apa maksud larut garam di dalam air ni ataupun hati mukmin larut ni? Nabi kata, jika orang mukmin itu dia nampak kemungkaran tapi dia tak mampu, dia tak boleh ubah pun. Itu maksudnya dia telah larut, kan. Dia telah blend, dia telah mix dengan budaya, dengan normalisasi kemungkaran. Dia pun tak ada kuasa nak ubah, kan. Kita tak boleh ubah waktu itu ataupun di tempat itu, tapi di mana tempat yang kita ada sekarang ni kita boleh ubah lagi, kan. Kita boleh mendidik dengan ilmu. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan daripada hadis Jabir bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktharu mimman ya'malu lam yughayyiru illa 'amahumullahu bi'iqab. Hadis ini lebih kurang sama tadi macam hadis tadi. Nabi SAW kata, tidak ada satu kaum pun yang berlaku di dalam tempatnya itu maksiat, kemudian mereka berbangga dengan maksiat tersebut, berleluasa maksiat tersebut, tapi tidak ada orang yang mengubah, tidak ada orang yang mencegah. Allah SWT akan timpakan azab kepada semua orang. Dalam Sahih Al-Bukhari daripada Usamah bin Zaid, dia kata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, yuja'u birrajulin yawmal qiyamah, birrajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatandaniqu aqtabuhu fin nar fayaduru kama yaduru al-himar birahah fayajtami'u alayhi ahlun nar fayaqulun ay fulan ma sha'nuka alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Okay, hadis ni kena dekat semua ustaz-ustaz agamawan penceramah. Apa maksud dia? Usamah bin Zaid kata, Rasulullah SAW bersabda, akan dibawa seorang lelaki pada hari kiamat, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtabuhu finnar. Maka dia telah diheret, dia diheret di dalam api neraka tersebut, dan keadaan dia itu dia seolah berbusing-busing seperti mana seekor kuda, seekor kedai berlegar-legar di dalam neraka. Kemudian ahli neraka pun berkumpul dekat lelaki ni, kan. Orang ahli neraka pun berkumpul dekat lelaki ni. Kemudian ahli neraka tanya, wahai fulan, apa dah jadi dengan kau ni, kan? Kami tengok engkau macam kedai yang tak betul, kan? Bukankah engkau yang mengajak kami kepada perkara yang baik dan mencegah kami daripada perkara mungkar? Kemudian lelaki ni kata, dulu aku ajak kamu perkara yang baik tapi aku tak buat pun, dan aku larang kamu benda yang mungkar tapi aku buat benda mungkar. Kan? Cakap senang lah, kan? Cakap senang, kan? Ustaz modal ayat liok, cakap senang lah. Suruh orang buat itu, jangan suruh orang buat ni, kan? Tapi bila kena dekat diri sendiri, tubuh badan sendiri,
Susah, sangat susah kan. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan dalam Musnad ataupun dalam kitab Az-Zuhud daripada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar kata, "Kana hibru min ahbari Bani Israel yughsha manzilahu ar-rijal wan nisa faya'dhumuhum wa yudhakkiruhum bi ayyamillah. Fara'a ba'du banihi yawman yaghmizu an-nisa faqala mahlan ya bani mahlan ya bunay mahlan ya bunay mahlan ya bunay فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني مهلا يا بني. Okey. Daripada Malik bin Dinar, ada seorang pendeta daripada pendeta Bani Israel. Pendeta Bani Israel. Kemudian ada satu benda berlaku dekat dia. Pendeta ini dia nampak anak dia meraba perempuan. Lebih kurang macam itulah kan. Yaghmizu, meraba, ataupun kat sini dia kata kerdit mata, kerdit mata. Kemudian dia kata dekat anak dia, mahlan ya bunai. Janganlah. Dia macam tu saja dia boleh buat, padahal tu anak dia. Kan? Dia seolah-olah acuh tak acuh lah cara dia nahi mungkar tu. Kemudian dia pun jatuh daripada katil dia. Kemudian terputusnya tulang sumsum dia. Tulang sumsum dia patah. Dia jatuh pada katil, tulang sumsum dia patah. Dan anak dia pun dibunuh. Anak dia pun dibunuh. Akan ada jadi bencana dekat rumah dia. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi pada kaum itu untuk memberitahu kepada fulan yang menjadi pendeta ini bahawa Allah SWT tidak akan keluarkan daripada sulbi dia, daripada keturunan dia seorang pun yang bercakap jujur, siddiq. Ma kana ghadbuka li, setara mana engkau punya kemurkaan untuk aku dengan engkau hanya berkata mahlan ya bunai, mahlan ya bunai. Dia kata mahlan ni macam relax lah, macam bertenang kan, macam sikit-sikit sudah lah. Dia cakap macam tu dekat anak dia, padahal itu anak dia boleh nampak anak dia kan kalau dia nak, tapi dia buat acuh tak acuh. Macam itulah. Maksudnya kalau nak nahi mungkar, jangan nahi mungkar ala kadar lah. Nak buat betul-betul lah. Dan sampai Allah pun ancam, ya Allah takkan keluar kepada keturunan dia orang bercakap jujur. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknah." Wa anna Rasulullah SAW daraba lahunna mathalan kamathalil qaum nazalu arda falatin fahadara sani'ul qaum فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا النار وانضجوا ما قذفوا فيها. Okey. Okey. Hadis ni mungkin kita pernah sebut dah. Mana Nabi SAW sebutkan, hati-hatilah kamu dengan dosa-dosa yang diremehkan. Bukan dosa-dosa kecil lah. Bukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang diremehkan ni bukan dosa-dosa kecil. Boleh jadi dosa itu besar tapi diremehkan. Contoh paling senang, mengumpat lah. Mengumpat, gosip, mengata ke orang kan. Ini dosa besar ke kecil? Dosa tapi diremehkan tak? Diremehkan. Jadi Nabi apa? Nabi pesan hati-hati dengan dosa yang diremehkan. Dosa yang diremehkan. Sesungguhnya dosa yang diremehkan ini dia akan berkumpul ke atas seseorang lelaki itu sehingga akan memusnahkan dia. Dan Rasulullah SAW bagi satu perumpamaan seperti mana satu kaum mereka singgah di satu tempat, di satu padang pasir yang luas, kemudian datang kepada mereka waktu untuk makan. Kemudian mereka hantar seorang lelaki untuk cari kayu api. Maka lelaki ini pun carilah kayu api tersebut. Kemudian dia balik.
Kemudian mereka kumpul kayu api yang dia bawa tu jadi satu unggun api lah. Dan mereka pun cucuh api tu, wantajju ma qadhafu fiha. Kemudian terbakarlah apa yang mereka lemparkan. Iaitu apa yang mereka lemparkan itu, iaitu kayu api itu terbakarlah kan, hangus. Apa maksud Nabi ini? Maksud kata, Nabi nak kata seorang lelaki yang ataupun seorang itu jika dia meremehkan apa-apa dosa itu kumpul dekat dia, maka dosa itu akan membakar dia. Yakni api neraka lah. Dia akan dibakar oleh api neraka kerana dosa-dosa yang dia kumpul tu. Seperti mana orang kumpul kayu api untuk buat apa-apa lah kan, nak buat campfire ke, nak masak ke, nak panaskan badan ke, panaskan rumah ke kan. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari daripada Anas bin Malik, dia berkata, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r in kunna lana'uddaha 'ala 'ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Dan Sahih Bukhari, Anas bin Malik kata, sesungguhnya kamu semua melakukan satu amalan, satu perbuatan, mana perbuatan tersebut mungkin dia nampak kecil di mata kamu daripada dia nampak halus di mata kamu berbanding sehelai rambut. Kamu nampak dosa itu macam sehelai rambut ataupun lagi nipis. Tapi kalau kamu ataupun kami buat benda ni pada zaman Rasulullah, benda ni dikira dosa besar. Ni kata dosa yang diremehkan. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam hadis Abdullah bin Amr, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Udhibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat, fadakhalat an-nar. La hiya at'amatha wala saqatha wala tarakatha ta'kul min khishashil ard." Okey, maksud hadis ni hadis berkenaan perempuan yang masuk neraka sebab kucing. Kan, kita pernah dengar hadis ni, mana Nabi kata diazab seorang perempuan kerana kucing yang dia tahan dalam rumah dia, sehingga kucing itu mati. Maka dia pun masuk neraka kerana perbuatan dia tersebut. Kerana dia tidak bagi makan, dia juga tak bagi minum, dan dia juga tak bagi kucing dia cari makan sendiri. Tak bagi kucing dia cari makan sendiri. Ni seksa kucing lah, kan. Dan dia anggap benda tu remeh, kan. Tahan kucing udah makan, hidup sampai kucing tu mati, dia ingat benda tu remeh. Tapi benda tu masukkan dia ke dalam neraka. Dalam Hilyatul Awliya oleh Abi Nu'aim daripada Huzaifah, bahawa dia ditanya, apa dikatakan kepada dia, fi yawmin wahid tarakat Banu Israil dinahum, qala la, walakinnahum kanu idha umiru bi syai'in tarakuh wa idha nuhu an syai'in rakabuh hatta insalakhu min dinihim kama yansalikhu ar-rajul min qamisih. Ditanya kepada Huzaifah, fi yawmin wahid tarakat Banu Israil dinahum, Bani Israel ini tinggalkan agama mereka dalam satu hari saja kah? Dan Huzaifah kata tidak, tetapi mereka ini, mereka pelan-pelan lah, mereka keluar daripada tinggalkan agama mereka, iaitu apabila mereka disuruh buat benda yang baik, mereka tinggalkan. Jika disuruh buat benda yang mungkar, mereka akan buat. Mereka mencabar untuk buat, sehingga mereka itu meluncur keluar daripada agama mereka. Seperti mana seorang lelaki, dia meluncurkan pakaian dia, maksudnya nak buka pakaian kan, kita buka meluncur, macam itulah kan. Bila Yahudi meninggalkan agama mereka, mereka tinggalkan apa yang Allah SWT dan Rasul yang diutuskan kepada mereka, mereka tak buat pun. Bila suruh buat, mereka apa mereka buat? Bukan petikai, nak kena potong ataupun nak kena sembelih lembu yang macam mana, lembu tua ke, lembu muda, warna kuning ke, warna macam ni kan. Banyak tanya, buat tak pun. Macam itulah pelan-pelan orang akan tinggalkan agama. Wa minha huna qala ba'du salaf, dan daripada ini kita dapat kataan daripada sebahagian salaf, al-ma'asi baridul kufr. Maksiat ini dia ialah pos. Pos ni maksudnya apa? Pos ni maksudnya dia perantara kepada kufur. Bila kita buat maksiat, lama-lama hati kita kan akan dititik hitam kan. Akan dititik hitam hatta
sehingga menjadi seperti kalkuzi mujakhiyah, seperti cawan yang ditelangkupkan. Bila hati hitam, cawan ditelangkupkan, boleh tak ayak masuk? Tak boleh lah. Macam itulah juga nasihat tak boleh masuk lah. Dia pun pelan-pelan dia akan tinggalkan agama ni. Sebab maksiat ni dia perantara pada kufur. Lama-lama orang dia akan sampai kepada kufur kalau dia selalu buat maksiat. Jadi bahaya orang yang meremehkan maksiat ni, walaupun maksiat itu kecil. Maksiat besar apatah lagi kan. Kama anal qublah baridul jima', seperti mana ciuman itu ialah perantara kepada jima'. Wal ghina baridu zina, dan nyanyian itu penghantar kepada zina. Wal nadhar baridul ishq, dan pandangan itu pengantar kepada ishq, angau. Wal marad baridul maut, dan sakit itu ialah pengantar kepada mati. Jadi macam itulah, nak kata ada sebab ada musabab dia lah. Sebab ini jadi ini. Kemudian dalam Hilyah juga daripada perkataan Ibn Abbas, dia kata, ya sahibadh dham la ta'man su'a aqibatih, wahai orang yang melakukan dosa, janganlah kamu berasa aman daripada buruknya akibat yang kamu akan dapat. Walamma yatba' adh-dhanba a'dham min dhunub idza 'amiltahu qillatu haya'ika mimman 'ala al-yamin wa 'ala al-shimal wa anta 'ala dhanb a'dhamu min dhanb. Ketika mana kamu melihat dosa kamu itu besar, kan? Jika kamu melakukan dosa tersebut, walamma yatba' adh-dhanba a'dham min dhanb idza 'amiltahu. Okey. Walaupun dosa yang kamu buat itu kamu tak rasa besar pun, tapi apa yang menyebabkan dia nampak besar, ketika mana hilangnya ataupun kurangnya rasa malu kamu kepada yang berada di kanan dan kiri, yakni para malaikat. Sedangkan kamu berada pada dosa tersebut, itu lebih besar daripada dosa. Maksudnya rasa malu, hilang rasa malu itu lebih besar daripada melakukan dosa itu sendiri. Hilang rasa malu itu merupakan satu dosa juga. Wadhahikuka wa anta la tadri ma Allahu sani' bika, dan engkau boleh ketawa sedangkan engkau tidak tahu apa yang Allah SWT akan buat kepada engkau. A'zam min adh-dhanb, lebih teruk daripada dosa itu. Kamu meremehkan itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Wa faruhuka bidhanb idza ghafarta bihi a'zam min adh-dhanb, dan kegembiraan engkau dengan dosa tersebut jika engkau selesai melakukan dosa tersebut lebih besar daripada dosa yang kau buat itu. Wa huznuka 'ala dhanb idza fataka 'azam min adh-dhanb, jika kamu sedih kamu tak dapat lakukan dosa tersebut, itu lebih besar akibat dia daripada dosa itu sendiri. Sedih tak dapat buat maksiat, itu lebih besar kesan dosa dia. Wa khawfuka min ar-rih idza harakta sitra babika wa anta 'ala dhanb, engkau takut kalau engkau tengah buat maksiat, kemudian angin ni lalu tiup lansir rumah, lansir tingkap, kemudian orang nampak. Kamu rasa takut orang nampak, kamu rasa takut orang nampak kamu buat maksiat itu? Tak, kamu rasa takut jika terdedah kamu buat maksiat itu lebih teruk daripada maksiat. Sebab kalau orang tengok kamu dah tak boleh buat maksiat tu, kamu takut kamu tak boleh buat. Wala yattaribu fuaduka min nadhari ilaik, min nadharillah ilaik, kamu tidak rasa gerun pun, hati kamu tak rasa bergelojak, bergoncang, gerun apa yang Allah sedang lihat kamu, itu lebih besar daripada dosa yang kamu buat. Waihak, celakalah engkau. Hal tadri ma kana dhanbu Ayub, engkau tahu tak apa dosa Ayub? Fabtalahu Allah bil bala'i fi jasadi wa lihabi malih, maka Allah SWT pun ujinya dengan satu bala, satu penyakit di badan dia dan hilang segala harta dia. Istaghatha bihi miskinun ala zalim yadru'u anhu falam yughathu wa lam yanha zalim an zulmihi fabtalahu Allah. Apa jadi dekat Ayub? Ada seorang miskin minta dekat Ayub supaya Ayub tolong dia lepaskan daripada kesesatan orang zalim, tapi Ayub tak tolong. Dan Ayub tidak melarang orang zalim itu daripada kezalimannya, maka Allah pun menghukum Nabi Ayub AS.
Dan Imam Ahmad menyebutkan hadatsana Walid, telah memberitahu kami Al-Walid, dia berkata sami'tu Al-Auza'i yaqul, aku dengar Al-Auza'i berkata, sami'tu Bilal bin Sa'ad berkata, aku mendengar Bilal bin Sa'ad berkata, la tanzur ila sigharil khati'ah walakin unzur man asait. Ini perkataan yang famous lah. Jangan kamu lihat pada kecilnya dosa yang kamu buat, tapi tengoklah pada siapa yang kau buat maksiat itu. Tengok pada siapa yang kau buat maksiat, kecil ataupun besar, tengok siapa yang kau buat maksiat itu, bukan tengok pada maksiat itu sendiri. Dan Fudail bin Iyad menyebutkan, biqadri ma yasghuru dhanbu 'indaka ya'dhamu 'inda Allah, wa biqadri ma ya'dhamuka 'indaka yasghuru 'inda Allah. Fudail bin Iyad kata, sekadar mana kamu rasa, sekadar mana di sisi kamu itu dosa itu kecil, kamu rasa dosa itu kecil, maka dia menjadi besar di sisi Allah. Dan sekadar mana kamu rasa dosa itu besar di sisi kamu, maka ia menjadi kecil di sisi Allah. Walaupun dosa yang kamu buat itu dosa kecil, tapi kamu rasa dia remeh, maka Allah SWT mengambil berat berkenaan dosa tersebut. Dan dikatakan auhallahu ta'ala ila Musa, Allah SWT mewahyukan kepada Musa AS, ya Musa, inna awwala man mata min khalqi iblis, wa dhalika annahu asani wa inna ma a'udhu min man asani min al-amwat. Ada satu kataan daripada diwahyukan kepada Musa AS, Nabi Musa AS, Allah kata kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya makhluk yang pertama yang mati daripada ciptaan aku ialah iblis, kerana dia telah bermaksiat kepada aku, dia melanggar perintah aku, dan aku menganggap orang yang bermaksiat kepada aku ni daripada orang-orang yang mati. Orang yang mati dahsyat. Orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah anggap dia orang yang mati. Dalam Musnad Ahmad dan Jami' At-Tirmizi daripada hadis Abi Salih daripada Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min idza adhnaba nukita fi qalbihi nuktatun sauda, fa in taba wa naza'a wastaghfar suqila qalbuhu, wa in zadat hatta ta'alu qalbuhu, falidhalika ar-ranu alladhi dhakara Allah 'azza wa jalla kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis sahih dikatakan oleh Imam Tirmizi. Maksudnya ialah sesungguhnya orang yang beriman, jika dia buat satu dosa, akan dititik pada hatinya satu noktah ataupun satu titik hitam. Jika dia taubat, dia kembali, dia istighfar, maka hati dia pun akan bersinar balik, akan bersih balik. Jika dia tambah, dia buat dosa lagi sehingga hati dia menjadi hitam, maka inilah ran yang Allah sebutkan. Ran ni maksudnya hati yang hitam lah, hati yang gelap. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ran yang menggelapkan hati mereka. Hati-hati mereka menjadi gelap kerana apa yang telah mereka lakukan. Dan Huzaifah berkata, idza adnaba al-'abdu nuktita fi qalbihi nuktatun sauda wa yasiru qalbuhu kasyati ar-rabda. Okey. Ini lebih kurang saja. Huzaifah kata, jika seseorang hamba itu buat maksiat, akan dititik dalam hati dia titik hitam, sehingga jadi hati dia itu seperti kambing hitam. Dan Imam Ahmad menyebutkan, kita potong sanad ini, daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa Rasulullah SAW bersabda, amma ba'du ya ma'syara Quraisy, fa innakum ahla li hadzal amr ma lam ta'su Allah, fa idza 'asaytumuhu ba'atha 'alaykum man yalhaakum kama yulha hadzal qadib liqadibin fi yadihi thumma laha qadibah fa idza huwa abyadu yaslid. Okey. Nabi SAW sebutkan, wahai sekalian orang Quraisy, sesungguhnya kamu ialah orang yang Allah Ta'ala amanahkan untuk urusan ini, itu urusan khilafah. Maka janganlah kamu bermaksiat pada Allah. Selagi mana kamu tak bermaksiat kepada Allah, kamu ialah ahli pada khilafah ini. Jika kamu bermaksiat kepada Allah,
Allah akan menghantarkan kepada kamu orang yang dia akan melenturkan kamu, seperti mana Nabi ambil satu ranting, satu tongkat, dan Nabi patahkan tongkat tersebut. Jadi Nabi kata, selagi mana kamu tak bermaksiat pada Allah, kamu selamat. Kalau kamu bermaksiat pada Allah, Allah hantar orang yang akan lenturkan pegangan kamu sehingga pegangan kamu itu patah ataupun lentur, kan? Maka kamu pun tidak boleh menguruskan kepimpinan dengan baik. Dan Imam Ahmad menyebutkan daripada Wahab bin Munabbih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada sebahagian Bani Israel, "Inni idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa laysa li barakati nihayah wa idza usitu ghadibtu wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu as-sabi' min al-wala'." Dalam perkataan Wahab bin Munabbih, seorang bekas ahli kitab yang masuk Islam, mana Allah kata kepada sebahagian Bani Israel, sesungguhnya aku, jika aku ditaati maka aku akan redha, jika aku redha aku akan memberikan keberkatan, dan tidaklah bagi keberkatan aku itu ada penghujung. Keberkatan Allah ini tidak ada penghujung. Dan jika aku dimaksiati, aku akan murka, dan bila aku murka aku akan melaknat, dan laknat aku itu boleh sampai kepada 7 keturunan. Ni ya, ayat 7 keturunan tu. Maksudnya Allah SWT, kalau kita buat maksiat, kita jangan anggap maksiat itu terhenti pada generasi kita saja. Mungkin dia boleh sambung kalau kita tak bertaubat kepada Allah. Kemudian daripada Waqi' wa dzakara aidan Wahab bin Munabbih menyebutkan daripada Waqi', daripada Zakaria, daripada Amir, dia berkata, katabat Aisyah ila Muawiyah. Aisyah radhiyallahu anha menuliskan satu surat kepada Muawiyah, amma ba'du, fa innal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillah 'ada hamiduhu minan nasi dhamman. Maksudnya ialah Aisyah ditulis surat dekat Muawiyah pada ketika itu, amma ba'd, adapun selepas itu, sesungguhnya seorang hamba itu jika dia melakukan maksiat, maka orang yang semua ni duk puji dia, maka orang akan bertukar menjadi orang yang hina dia. Jadi pemimpin, kalau dia bermaksiat pada Allah, pemimpin itu akan dihina oleh rakyat dia lah. Dan Abu Nu'aim menyebutkan daripada Abu Darda, liyahdhar imru'un an tal'anahu qulubul mu'minin min haythu la yash'ur. Thumma qala atadri mimma hadha? Qultu la. Qala innal 'abda yakhlu bi ma'asillah fayulqi Allahu ba'dahu bughdahu fi qulubil mu'minin min haythu la yash'ur. Okey. Pada Abi Darda kata, hati-hatilah kamu daripada kamu ni dilaknat oleh hati-hati orang beriman, dan kamu tidak sedar pun benda tersebut. Macam mana perkara itu berlaku? Iaitu sesungguhnya hamba itu jika dia seorang-seorang dia bermaksiat pada Allah, Allah akan campakkan kemurkaan dalam hati orang beriman dan dia tak sedar pun. Kalau kita duduk seorang-seorang bermaksiat pada Allah, orang beriman akan rasa tak senang dengan kita, akan rasa tak selesa, akan benci dengan kita tanpa kita sedar. Kita rasa kita tak buat apa pun, tapi orang tak suka kita. Sebenarnya kita buat maksiat pada Allah dalam keadaan senyap-senyap, kan? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab. Ada soalan sebelum kita berhenti? Kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu insya-Allah. Naktafi bihadzal qadar, kita bercukupan sekadar itu dahulu. Minta maaf kalau salah dan silap. Terima kasih kerana sudi mendengar. Yang baik daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Qultum lakum ma sami'tum, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.